Nama aku Hasha. Sejak kecil, aku memang dilahirkan buta. Disebabkan aku buta, kawan-kawan selalu meremehkan usaha aku. Namun, masih ada insan yang selalu menghargai aku. Alright. Okay, kelas. Okay, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan cita-cita saya. Okay, Aisyah. Cikgu nak Aisyah mulakan dulu cerita pasal apa cita-cita Aisyah. Saya nak jadi cikgu. Saya nak jadi pegurau. Saya nak jadi penyanyi. Saya nak jadi doktor. Kau ni dah lah buta, ada hati jadi doktor. Weh, korang main apa? Boleh aku main sekali? Kau tu dah lah buta. Letih ke nak main? Dah lah korang jom lah, tinggalkan je si buta ni. Dah lah buta. Semak je. Kenapa aku susah nak jadi macam orang lain? Belajar susah, sukan pun susah. Aku rasa macam nak putus asa je. Aisyah, cikgu tengok awak dah cuba yang terbaik untuk diri awak. Tapi cikgu, saya tetap lambat. Saya rasa saya tak boleh jadi macam orang lain. Aisyah, dengar cakap cikgu. Tugas cikgu bukan nak cari siapa yang terbaik. Tugas cikgu adalah nak bantu awak untuk cari diri awak paling baik untuk diri awak sendiri. Dan cikgu rasa cikgu nampak potensi tu pada awak. Guru ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri, yang mengorbankan separuh dunianya kepada insan yang bergelar murid. Lelahnya jelas, usahanya tak pernah jemu. Itulah insan yang bergelar guru. Selamat Hari Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik yang saya hormati dan kasihi. Tema sambutan pada tahun ini ialah Guru Bitara Nadi Negara, amat bertepatan dengan dan menggambarkan peranan besar guru sebagai tunjang kecemerlangan pendidik dan penggerak kemajuan negara. Guru Bitara ialah guru yang bukan sahaja cemerlang dalam menyampaikan ilmu, malah menjadi pembimbing, berbentuk sasiah dan pencetus inspirasi kepada anak-anak didik. Dengan dedikasi, kesabaran dan pengorbanan para guru, lahirlah generasi yang berilmu dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Terima kasih atas segala jasa dan komitmen yang dicurahkan. Semoga semua guru terus cemerlang, diberi kekuatan untuk mendidik demi masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih. Kami pihak pengurusan SMK Pendidikan Khas Tapak mengucapkan Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara.